Setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, kehidupan manusia pertama mula berkembang. Dari zuriat baginda, lahirlah anak-anak yang menjadi generasi awal manusia. Namun, di sebalik rahmat dan nikmat yang Allah kurniakan, tersimpan juga ujian yang besar. Ujian ini bukan datang dari luar, tetapi dari dalam keluarga sendiri. Kisah Habil dan Kabil bukan sekadar catatan sejarah, tetapi ia adalah cerminan sifat manusia tentang keikhlasan, hasad dengki, pengorbanan, dan akibat daripada pilihan yang salah. Mari kita telusuri kisah ini. Sebuah kisah pertama tentang pertumpahan darah di muka bumi. Selepas diturunkan ke bumi, Nabi Adam alaihissalam amat menyesali kesilapan yang dilakukan di syurga. Beliau memohon ampun dengan penuh rendah diri dan penuh tangisan. Doa Nabi Adam alaihissalam dirakam dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 23. Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami akan termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Adam alaihissalam memohon ampun, baginda menyebut dengan penuh pengharapan, Ya Allah, dengan berkat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah aku. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, Wahai Adam, bagaimana engkau mengenal Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Nabi Adam alaihissalam menjawab, Wahai Tuhanku, ketika Engkau ciptakan aku melihat tertulis pada arasmu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku tahu tiada seorang pun yang lebih mulia di sisimu selepas Engkau daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai Adam, benar engkau. Demi hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ampuni engkau. Jika bukan kerana Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau. Dengan itu, Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Ini menjadi pengajaran besar kepada umat manusia, bahawa jalan kembali kepada Allah sentiasa terbuka, dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allah. Selepas taubat diterima, Nabi Adam alaihissalam meneruskan kehidupan di bumi bersama Hawa alaihissalam. Allah mengurniakan mereka anak-anak. Setiap kali kelahiran hadir dalam bentuk pasangan kembar, lelaki dan perempuan. Dan di antara mereka, lahirlah dua insan yang kelak mencatat sejarah penting manusia, Habil dan Kabil. Setelah Habil dan Kabil meningkat dewasa, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan satu aturan. Anak lelaki Nabi Adam alaihissalam
hanya boleh menikahi pasangan perempuan daripada kelahiran kembar yang lain, bukan dengan kembar sendiri. Kabil merasa gelisah. Dia menolak aturan itu kerana kembarnya, Iklimah, adalah seorang yang cantik jelita. Sedangkan wanita yang ditetapkan untuknya ialah Lebudha, saudari kembar Habil yang tidak secantik Iklimah. Dengan wajah penuh keberatan, Kabil berkata, "Mengapa aku harus menikahi Lebudha? Bukankah Iklimah lebih layak untukku? Dia kembarku dan aku lebih berhak atasnya." Habil yang bersifat tenang dan lembut cuba menenangkan saudaranya. Sebagai seorang penggembala, dia terbiasa dengan kesabaran dalam menjaga ternakan. Sedangkan Kabil, seorang petani, hatinya sering dipenuhi rasa cemburu dan iri. Nabi Adam alaihissalam melihat perselisihan itu, lalu mencari jalan penyelesaian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka berdua melakukan satu pengorbanan. "Wahai anak-anakku, persembahkanlah korban kepada Allah. Barang siapa yang korbannya diterima, dialah yang berhak menikahi wanita yang diperselisihkan itu." Maka Habil dan Kabil pun bersiap untuk mempersembahkan korban masing-masing. Dengan hati yang penuh tanda tanya, siapakah yang akan Allah pilih? Maka tibalah masa untuk Habil dan Kabil melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam menyaksikan dengan penuh debaran, sementara kedua-dua anaknya bersiap dengan persembahan masing-masing. Habil, seorang penggembala yang ikhlas, memilih seekor kambing terbaik daripada ternakannya. Kambing itu sihat, gemuk dan tidak bercacat. Dengan hati penuh syukur, Habil berdoa, "Ya Allah, aku serahkan korban ini hanya kerana-Mu. Terimalah amalanku, kerana sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui." Sementara itu, Kabil, seorang petani, merasa berat hati. Dia mengambil hasil tanamannya, tetapi bukan dari yang terbaik. Hanya sisa-sisa gandum dan bijirin yang sudah rosak. Dengan wajah tidak ikhlas, dia berkata dalam hatinya, "Apa gunanya aku serahkan yang terbaik? Cukuplah sekadar ini." Mereka pun meletakkan korban masing-masing di atas sebuah puncak bukit. Tidak lama kemudian, tanda kebesaran Allah pun muncul. Semburan api turun dari langit, lalu menyambar korban Habil hingga hangus terbakar. Tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima pengorbanannya. Sedangkan korban Kabil dibiarkan begitu sahaja, tidak disentuh sedikit pun. Wajah Kabil berubah merah padam. Hatinya dipenuhi api cemburu dan amarah. Dia memandang Habil dengan rasa dengki yang semakin membara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 27. Sesungguhnya Allah
hanya menerima korban daripada orang-orang yang bertakwa. Habil tunduk penuh syukur. Kabil pula menggenggam tangannya dengan geram, merasakan dirinya terhina di hadapan keluarganya sendiri. Sejak hari itu, benih permusuhan mula bercambah di dalam hatinya. Selepas peristiwa korban itu, hati Kabil semakin gelap, diliputi dengki. Setiap kali dia melihat Habil, perasaan benci semakin menebal. Dia merasakan dirinya hina, seolah-olah dipermalukan di depan seluruh keluarga. Kabil berkata dengan suara penuh marah kepada Habil, "Demi Allah, aku akan membunuhmu kerana korbanmu diterima, sedangkan korban aku ditolak." Habil mendengar ugutan itu dengan tenang. Dengan penuh kelembutan, dia menjawab sebagaimana disebut dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 28. "Jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam." Habil meneruskan, "Aku mahu engkau tahu, membunuh bukanlah jalan penyelesaian. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal daripada orang-orang yang bertakwa. Aku tidak akan menentangmu dengan kekerasan, kerana aku redha kepada ketentuan Allah." Kata-kata itu membuat Kabil semakin terbakar. Baginya, kelembutan Habil bukan tanda kebaikan, tetapi penghinaan terhadap egonya. Sejak hari itu, Kabil mula mencari peluang. Hatinya dipenuhi bisikan syaitan yang sentiasa meniup rasa dendam dan kebencian. Dan semakin lama, semakin kuat keinginannya untuk menumpahkan darah saudaranya sendiri. Hari itu, Kabil membawa Habil berjalan ke sebuah kawasan sunyi. Langkah mereka menyusuri tanah lapang yang dikelilingi bukit-bukit kecil. Habil berjalan tanpa rasa curiga, kerana di hatinya tidak ada niat buruk terhadap saudaranya. Namun Kabil, dalam diam, hatinya sudah bulat dengan hasutan syaitan. Bisikan itu berulang-ulang, "Bunuhlah dia. Hanya dengan itu engkau akan puas." Lalu apabila tiba di suatu tempat, Kabil pun mengangkat tangannya, memukul Habil dengan penuh amarah. Habil tersungkur ke tanah. Suaranya terhenti, nafasnya terputus. Buat pertama kali dalam sejarah manusia, darah tumpah di atas muka bumi. Kabil berdiri kaku. Tangannya berlumuran darah. Hatinya berdebar keras. Bukan kerana penyesalan, tetapi kerana terkejut melihat tubuh saudaranya kaku tidak bernyawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan peristiwa ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 30. Maka hawa nafsu Kabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Lalu dia pun membunuhnya. Maka jadilah dia di kalangan orang yang rugi. Kabil kini berdiri dalam kebingungan. Tubuh Habil terbujur kaku di tanah. Dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Dalam keadaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantarkan 2 ekor burung gagak. Kedua-duanya bertarung, lalu seekor mati. Gagak yang hidup itu kemudian mengais tanah dengan paruh dan kakinya, lalu menimbus jasad gagak yang mati. Melihat peristiwa itu, Kabil akhirnya mengerti. Dia pun menggali tanah, lalu menimbus tubuh saudaranya Habil. Air mata mula bergenang, penyesalan mula menyapa. Namun, penyesalan itu datang setelah dosa besar dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hal ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 31. Maka Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana dia dapat menguburkan mayat saudaranya. Berkata Kabil, "Aduhai celakanya aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku." Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Peristiwa ini bukan sekadar kisah 2 anak Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah pelajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Pertumpahan darah pertama di bumi menjadi titik hitam dalam sejarah. Dari situlah manusia mula mengenal dosa besar pembunuhan, satu perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 32, Allah menegaskan, "Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan kerana orang itu membunuh orang lain, atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia." Kisah Habil dan Kabil mengajar kita beberapa perkara penting. Pertama, jangan sesekali membiarkan hawa nafsu dan hasutan syaitan menguasai hati. Kedua, ikhlas dalam beribadah dan taat kepada aturan Allah adalah kunci untuk mendapatkan keredaannya. Ketiga, pembunuhan adalah jenayah yang amat berat, bukan sahaja terhadap mangsa, tetapi terhadap seluruh kemanusiaan. Maka jelaslah, kisah ini bukan hanya sejarah lama, tetapi peringatan yang hidup untuk kita semua, supaya setiap jiwa sentiasa berhati-hati, menundukkan nafsu dan mengingati bahawa kehidupan manusia amatlah suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.